setengah ulama kata kalau kita minta tolong jin pada yang harus. Tapi bersahabat ni lain tuan-tuan. Bersahabat dengan jin ni tak sama minta tolong. Minta tolong ni bila terdesak. Di dalam kita ada disuntukan. Seorang itu dia tergolek dalam gaung yang dalam, sangat curam. Memang dia dah cuba-cuba memang tak boleh naik. Ketika itulah dia boleh minta tolong jin di lembah tu untuk angkat ke atas. Tapi bersahabat ni tuan-tuan, ini memang tidak boleh. Sahabat ni makna berkawan. Sepanjang masa. Tentulah bila bersahabat, jin itu duduk serumah dengan kita. Macam-macam boleh berlaku. Ada pula yang kahwin tuan-tuan. Kahwin dengan jin. Biasanya kahwin dengan jin ni yang berlaku ialah kahwin dengan orang bunyian. Kerana orang bunyian tu serupa kita. Tapi memang ada juga kahwin dengan jin. Jin betul. Di dalam masyarakat kita ada sejenis jin yang dipanggil hantu raya. Ada orang kahwin dengan hantu raya, orang perempuan. Ini apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan. Ada seorang dua perempuan yang minta tolong pada saya supaya saya pisahkan dengan suami jin dia. Seorang daripada Segamat. Saya pun boleh, awak dari Segamat, macam mana awak tahu telefon saya ni? Dia kata dia dah menemui Datuk Mufti Negeri Sembilan, minta tolong supaya Datuk Mufti ceraikan dia dengan suami jin. Tapi Datuk Mufti suruh saya hubungi Ustaz. Itulah. Jadi kata saya tanya dah berapa lama awak kahwin? Dia kata dah hampir 10 tahun. Mula-mula jin ni datang menyerupa orang. Aku nak kahwin dengan kau. Perempuan ni kata aku tak mau. Kalau engkau tak mau, engkau akan sakit. Tak apa. Serta-merta tuan-tuan, perempuan ni sakit, lumpuh. Tak boleh bangun. Ingatannya elok. Selama 2 tahun. Dah 2 tahun menderita. Perempuan ni pun cakap dah. Kalau macam ni tak apalah, kahwin-kahwin dah. Serta-merta tuan-tuan elok. Ini kan menunjukkan setengah penyakit lumpuh, stroke ni disebabkan jin. Elok kahwin. Itulah kahwin dah belas tahun. Sehingga dia kata sepatutnya anak saya banyak. Tapi sekarang dia tak mau dah tolong. Akhirnya saya suruh datang. Saya keluarkan jin ni, saya pukul. Bila saya obatkan sekali tuan-tuan, perempuan ni tak tahan. Macam mana awak tak tahan? Mesti awak sungguh-sungguh lah tahan, bukan mati. Sakit-sakit lah. Kalau tak sakit, mana dia mau keluar? Dia datang sekali aja tuan-tuan. Saya tak perlu kisah. Ini orang Segamat. Yang seorang lagi daripada Banting. Umur 36 tahun. Dia tu suaminya jin laut. Datang ke saya, suruh ceraikan. Saya dialog dengan jin laut tu. Keluarlah. Aku dah jadikan dia isteri dah lama dah. Yalah, engkau bukan manusia, engkau jin. Jin laut. Tak boleh, engkau mesti keluar. Saya cakap dialog lama tuan-tuan. Dia kata tak apalah aku keluar. Tapi ada 2 syarat. Pertama, lepas saya keluar, mesti dia cepat kahwin. Kedua, jangan pergi ke tepi laut. Kalau pergi, aku masuk balik. Keluar tuan-tuan. Entah macam mana, satu hari tuan-tuan, saudara mara jauh datang. Ajak dia naik kereta, pergi ke Pantai Murib. Dia tak turun di dalam kereta je. Jin tu masuk balik tuan-tuan. Datang lagi. Kenapa kau masuk? Kan saya dah cakap jangan pergi pantai. Yalah, dia pergi pantai, dia tak pijak pun pantai tu dalam kereta. Oh, tak boleh. Jadi akhirnya tuan-tuan, perempuan ni pun susah payah lah nak bercerai. Saya pun dia dah datang minta rawatan beberapa kali, lepas tu hilang. Saya pun tak tahu kisah. Jadi betul memang ada perkahwinan jin dengan orang bunyian. Jin dengan manusia. Ada seorang pakcik ketika itu saya berumur dalam 40 tahun. Dia bercerita dengan saya, di kampung dia memang berlaku betul. Di kampung dia tu ada dua orang, seorang anak dara, seorang pemuda. Mak lain, bapak lain, dibela oleh keluarga lain. Jadi dua-dua keluarga ni pakat-pakat tunangkan nak kahwin. Bila nak ditunangkan, bapak jin itu tuan-tuan bagi tahu budak perempuan itu dan bagi tahu pemuda ni, engkau berdua tak boleh kahwin sebab engkau anak aku. Aku usik mak engkau dapat engkau, aku usik mak dia dapat dia. Ini berlaku betul tuan-tuan. Orang itu memang sekampung. Akhirnya
keluarga itu tak jadilah nak kahwin. Ada satu lagi kenalan saya, dia kerja cari rotan di mana, di Kota Tinggi. Satu hari entah macam mana dia asyik cari rotan sampai maghrib gelap, nak balik dah tak tahu jalan. Dia jalan-jalan dalam hutan tu, nampak sebuah rumah kecil. Dia bagi salam. Tuan rumah itu makcik, makcik tu kata, "Pakcik engkau pergi surau." Jadi orang ini tuan-tuan, dia kata, "Saya ni dah tersesat, numpang duduk sinilah sekejap ni, dekat beranda." Ya, makcik tu silakan. Akhirnya lepas isyak suaminya balik ajak makan. Bila dah besok pagi, pemuda ni nak keluar dari hutan. Tapi pakcik itu dia kata, "Tak usahlah kau balik. Aku ada nak perempuan, kau kahwin dia." Akhirnya kahwin tuan-tuan. Rupanya pakcik dan makcik itu yang ada anak dara tu orang Bunyian. Jadi pemuda ni kahwin dah dengan anak dara Bunyian. Tapi pemuda ni tak tahu. Bila dah dapat anak seorang, baru dia sedar. Rupanya isterinya itu adalah orang Bunyian. Sebab apa? Bila dia balik kampung, bawa anak, bawa bini, syarat pak motor dia, kau kalau balik kampung, tengok mak ayah awak boleh. Tapi sebelum terbenam matahari, engkau balik. Orang ini tuan-tuan terlupa. Dah lama tidak tengok apa keluarga, bual, matahari tenggelam. Isteri dan anak hilang. Dibawa balik oleh pak motor tanpa sedar. Jadi akhirnya besok pagi, pemuda ni masuk hutan balik, cari anak isteri, barulah jumpa. Ini cerita betul. Maknanya orang Bunyian itu boleh kahwin dengan manusia.